Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW tanya pada Allah, "Ya Allah, apa yang kau nak bagi kepada aku untuk berita gembira sebelum aku mati tentang umat aku?" Maka di saat itulah tuan-tuan yang mulia, Malaikat Jibril alaihissalam beritahu, "Wahai kekasih Allah, Allah telah berjanji, sesungguhnya Allah telah akan masukkan 70,000 umat Tuan dalam syurga tanpa hisap dan tanpa azab." Tuan-tuan yang mulia, Nabi dekat nak wafat tersenyum tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, Nabi cerita pula kepada sahabat dalam hadis yang lain, nanti dah hari kiamat, bila tiba masa Allah Ta'ala nak bagi peluang umat aku 70,000 akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisap dan tanpa azab, waktu itu Allah Ta'ala akan tanya pada aku, "Wahai Muhammad kekasihku, adakah cukup 70,000 ini? Adakah cukup wahai kekasihku? Adakah kamu redha dengan 70,000 ini?" Nabi SAW mengiling kepala, "Belum wahai Allah, belum wahai Allah." Nabi SAW akan bersujud di hadapan Allah Ta'ala, minta astazidu min Allah, aku minta Allah tambah lagi, ya Allah, tambah daripada 70,000, lebih ramai umat aku akan dapat masuk syurga tanpa hisap dan tanpa azab. Nabi menangis di depan Allah, merayu kepada Allah. Maka akhirnya tuan-tuan yang mulia, Allah telah beritahu, "Kekasihku Muhammad, angkat kepalamu, minta apa saja yang kau nak minta, bagilah syafaat kepada umat kamu." Nabi angkat kepala, "Ummati ya Allah, ummati ya Allah, ummati ya Allah, umat aku ya Allah, umat aku ya Allah, umat aku ya Allah." Allah SWT beritahu, "Kekasihku Muhammad, aku berjanji untuk tambah lagi daripada 70,000. Apa ditambahan itu? Daripada setiap 1,000 daripada 70,000, aku lipat kali gandakan 70,000 kali 70,000, 490 juta umat Nabi Muhammad SAW diselamatkan daripada azab neraka Allah, dimasukkan dalam syurga tanpa hisap dan tanpa azab." Iblis tuan-tuan dah terduduk dah waktu itu tuan-tuan. Rupanya Masya Allah, hebat sungguh Nabi akhir zaman ini. Kalah aku. Aku nak bawa semua umat dia masuk neraka, tapi dibawa seluruh umat ni, 490 juta umat Nabi SAW dimasukkan ke dalam syurga Allah tanpa hisap, tanpa azab. Lepas tu Allah tanya lagi kepada Rasulullah, "Dah cukup ke?" Nabi kata, "Cukup dah wahai Allah. Yang lain tu boleh masuk syurga tapi ikut cara biasalah. Yang ni yang cara luar biasa dengan syafaat." Maka tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala kata, "Tidak wahai kekasihku, bukankah aku pernah berjanji kepada engkau di dunia dahulu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Tuhan akan bagi dan bagi dan bagi kepada kamu sehingga akhirnya engkau redha kepada Allah." Aku nak dengar perkataan raditu ya Rabb, raditu billahi rabba, aku nak dengar daripada mulut kamu. Di saat itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala telah meraup segenggam pasir dengan genggaman yang layak dengan kedudukan Allah. Tak boleh dibayangkan macam mana cara dia tuan-tuan. Allah Ta'ala tanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai kekasihku Muhammad SAW, sebanyak bilangan pasir dalam genggamanku ini, aku masukkan umat kamu ke dalam syurgaku tanpa hisap dan tanpa azab." Nabi tuan-tuan tersenyum, menangis tuan-tuan. Gembira sangat umat dia, bukan sekadar 490 juta masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab. Sebanyak bilangan pasir dalam genggaman Allah, Allah tambah lagi bilion-bilion umat Nabi ditambah oleh Allah Ta'ala untuk hiburkan hati kekasih dia, untuk masukkan kita semua ke dalam syurga tanpa hisap dan tanpa azab. Mudah-mudahan kita semua tergolong tuan-tuan. Tak cukup sekali, Allah Ta'ala kata 3 kali tuan-tuan. Nabi dalam hadis menceritakan 3 kali Allah ulangi perbuatan yang sama, tunjuk pada Nabi sebagai tambahan daripada yang tadi. "Redakah kamu wahai kekasihku, sebanyak bilangan pasir dalam genggamanku ini, aku masukkan umatmu dalam syurgaku tanpa hisap dan tanpa azab." Tuan-tuan yang mulia, kita memang jahat, kita memang banyak dosa, kita memang tak ada amalan. Tapi Nabi kita tuan-tuan orang hebat. Nabi kita ni insan yang mana tuan-tuan, jasa dia pada kita tak ada siapa nak balas tuan-tuan. Di dunia ni kita nak balas macam mana jasa Rasulullah tuan-tuan? Kita tak pernah jumpa dia, kita tak pernah bertentang mata dengan Rasulullah. Kita nak balas jasa Nabi macam mana? Kalau sahabat Nabi pun tak terbalas jasa pada Rasulullah. Nabi SAW beritahu semua orang dalam dunia ni, aku dah balas jasa dia, melainkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aku tunggu nanti di akhirat Allah akan balas jasa Abu Bakar pada umat ini. Abu Bakar lah paling banyak korban untuk umat, untuk agama tuan-tuan, bersama dengan Nabi SAW. 3 kali tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala masukkan umat ini ke dalam syurga tanpa hisap, tanpa azab tuan-tuan. Waktu itu tuan-tuan, hanya Allah yang tahu betapa gembiranya hati dan perasaan Nabi SAW bila tengok umat dia selamat daripada api neraka Allah SWT.